Dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini turut dibangkitkan beberapa perkara berkait susulan kepada makluman yang telah diberikan serta perbincangan-perbincangan yang diadakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara semalam. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan supaya segala acara rasmi, bengkel dan aktiviti-aktiviti besar yang dilaksana oleh kementerian, agensi dan juga badan-badan berkanun atau GLC dan GLIC harus pada skala sederhana. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini turut menyantuni dan menyentuh isu berkait program Kampung Angkat Madani. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa usaha di bawah kerajaan persekutuan ini perlu diselaras dengan rapi. Pertama, supaya difahami ini adalah usaha di peringkat persekutuan dan diselaraskan juga terutama dengan ahli-ahli parlimen dari kalangan penyokong kerajaan ataupun backbenchers.